Rompakan di museum. Level susah. Peluang untuk berjaya 60%. Kes mencuri mahkota. Sekejap nak berak. Berak sambil bawa handphone duk. Selamat datang ke museum. Ini adalah mahkota yang dicuri. Tekan objek untuk interact. Cek bilik dengan berhati-hati. Cari clue dan tangkap perompak tersebut. Dengan hanya membaca, aku dah tahu, okey? The Royal Bolokzian Museum. Gambar dia ini, okey. Ini bukan. Suspek 2, turis Bob. Bob? Bob petang keeper? 40 Malay. Sketching glass cutter in bag. Ni boleh jadi, okey. Suspek 6. Kita perhatikan dia, rambut hitam. Suspek 7, Dr. Alistair. Tapi aku suspek lah, okey. Aku kecilkan skop aku. Ini bukan suspek 8. Suspek 6, suspek 8, okey. Okay, let's go. Suspek 6, suspek 8. Madi. Ni pun boleh juga sebab ni pencuci tu. Fragile, use crowbar. Okay, let's go. Under construction. Under construction. Suspek 9 masuk. 689. Okay, 689 termasuk 689 setakat ni 9 paling kuat, okay. Why did the janitor leave? Just like I said, bro. Suspek 8, bro. 689. Nampaknya 8 dengan 9 makin kuat, okay. It's the year of mural. If the year of mural. It's the year of mural. Mana mural lo? Mural 1550. A correct code has been entered. Berwarna hitam. Dah main chess belum bang hari ni? Belum duk. Rambut berwarna hitam, okey. Rambut berwarna hitam. Ni kepala botak tengok. This is a rambut janitor, bro. Pakai lockpick lah, bongok. Tapi ada pintu yang kita tidak nampak. Come on. AJ. Lepas tu masuk bilik tu dapat apa tu? Maksudnya aku dah boleh teka lah. Mungkin pintu ni dah boleh buka tu. Oh no man, tak boleh buka. Ni apa benda? Aku tak nak baca-baca ni tu. Baca ni bukan clue pun tu. The worker keeps asking me if the construction king blablabla ni. Bukan dapat apa duk baca tu. Dia seperti kau cuba membaca wanita. Tak dapat apa tu. Ujung-ujung gaduh kat tu. So what the hell, bro? Yeah, you see? 100 IQ, bro.
Ada tak muka abang sama macam pelakon yang watak jadi pengemis depan bank? Orang kata. Pelakon apa tu? Siapa nama pelakon tu? Zarifin kalau gitu ada lah. Sama, serius lah sama tu. Someone found a USB stick. Ada apa duk dalam USB tu duk? Dalam USB tu banyak file ke duk? Dalam file ada file duk. Kau pernah tengok kat situ? Dalam file ada file. Dia bermula satu file je. Bila kau buka file, dah ada lagi 10 file. Bila kau buka pilih satu file, ada lagi 100 file. Oh, itu gila duk tu. Tapi dalam banyak-banyak file tu banyak kosong duk. Lepas tu, ada salah satu file tu, itu maklumat dia duk. Kalau dapat tu jackpot duk orang kata duk. Cerita apa? Ada file lagi, ada file dia bukan dia tak tahu lah simpan apa. Aku sampai sekarang tak dapat buka tu. Aku jumpa macam USB kan. Aku jumpa USB pasal aku cocok lah kat PC kan. Mula satu file je. Tekan satu file tu, serap 10 file. Tekan salah satu file tu, serap ada lagi 50 file. Apa? Ada apa siap? Kan? Tak pernah lah sebab abang terlalu handsome je ke? Gambar pukul 5. Dah pecah ke? Pukul 5 dah pecah Gambar pukul 3. Construction macam yang aku katakan, okey. The Glazier. Iyas. Aku nak tanya kau something, Iyas. Bila kau keluar semalam? Kemas-kemas pukul 4 PM sebelum ribut melanda. Pasal aku tak datang lah. Do you know how to break these slipcases? Adakah kau tahu? Saya pro. Seriously. This look easy to pick it. Do you see the white van leaving? Tak. What were you cleaning later? The floor was really dirty from all the tourists. I had to clean up the floor and I must. Bekes ni bang, curi mahkota tu. Kesalahan mencuri dan sebagainya dibayar 2 juta Robux. Charge nilai 1 million Robux. Burglary, registration dia 15 tahun penjara tanpa mampus.